Tak payah Panda Pro, tak payah. Alright. Berapa total ni? 55. Oh, patutlah. Kejap. Cash? Cash lah, cash. Tapi kalau abang tu tak ada QR macam mana? Lantaklah abang tu. Abang ada QR tak? Yo, takut abang tu tak ada QR kau tahu? Abang ada QR tak? Saya dah tu kenapa awak tak guna tu je tadi? Mana? Okay, dah. Aku pakai cash, aku pakai cash. Okay. Jom Syain. Sabar. Aku panik ni. Oh, jadi macam dekat ni 10 tu kan? 10 sampai nombor 10. 10. Sampai 10 dulu hari ni. Esok kita buat lagi 10. Alright. Macam tu. So which is macam mana cakap Okay, satu ni. Satu bangun contoh satu bangun lambat sahur. So kita borak pasal bangun lambat. Alright. Macam 2 minit macam tu. Okay, kita cut. Bukan kita cut. Macam dalam 2 minit tu kita kena padatkan semua benda. And then kita kena macam end kan terus. Alright. Lepas tu kita buat nombor 2 pula. Lepas tu nombor 3. Lepas tu nombor 4. Macam tu lah. Okay. Yes. Kejap, sebelum tu aku nak tengok suara kau ada ke tidak dalam ni. Cakap Syain? Hello. Oh, tak ada Syain. Kejap. Baik, kita tengok. Kalau akak tak tengok tadi. Cakap balik. Hello. Okay. Sekejap. Mana mic aku ni? Aku tak dengar mic aku ni. Hello? Hey. Mic tak ada pula. Dekat OBS tu betul dengar. You, OBS. Hello OBS, dengar ke suara akak yang cantik? Nah, kita dengar. Okay. Hello? Okay. Kejap. Banyak pula kerjaan aku. Sabar. Sabar je Syain Aku nak pergi dekat diorang kejap. Aku nak bagi tu something kat diorang. Kejap ya. Channel is full. Kepala bapak dia. Belum ya? Tak. Channel kat atas ni. Oh, dia dah limit kan tadi. Okay, tak apa. Okay. Ready Syain? Ya. Kejap. Aku yang tak ready ni. Sabar. Video. Siap-siap lah. Yang ni. Ni sampai sini. Rename. Clip. Macam mana aku nak rename Oh ni. Okay. Okay. Go. Okay. Kita tengok balik kita punya tu. Sabar. Jangan bagi panik. Sabar. Okay. Macam ni kita buat intro ni Assalamualaikum. Heyo. Okay, kita heyo. Lepas tu macam Syain macam bukanlah sekarang kan sama bulan Ramadan. Kita bakal macam okay. Assalamualaikum semua macam tu. Boleh? Okay. Heyo. Hari ni Akak. ya. Kenapa? Dah dekat bulan puasa ni. Kita kena behave. Oh, bulan puasa. Oh, sorry. Bukan dekat bulan puasa lah. Kita buat macam kita dah tengah bulan puasa lah. Sama sekali. Syain. Sama Syain. Sekali. Kita buat dia macam sebab kita recording ni untuk memang kita recording ni sebelum bulan puasa, tapi jangan cakap sebelum. Kita cakap kita yang tengah berpuasa. Okay. Ada Okay. Okay. 3, 2, 1. Hey all. Hari ni akak nak cakap dengan korang. Ya, kenapa? Kenapa Syain? Kan? Kenapa cakap? Okay.
Okey, Right? okey, okey. Ah, Alright. okey. Assalamualaikum semua, selamat berpuasa ya. Hari puasa pertama ni macam mana korang hari ni? Adakah kamu sihat-sihat ya masa bulan puasa pertama ni? Jangan ada cui minum ya. So Syain, apa kita nak borak pada hari ni Syain ya untuk kita punya section 30 hari 30 ragam Ramadan. Macam mana Syain? Okay. Hmm. Assalamualaikum guys, Syaini here. So hari ni kita akan cakap pasal ragam pertama, iaitu bangun lambat sahur. Sahur. Oh my god, bangun lambat. Okey. Macam mana tu Syain? Bangun lambat sahur ni Syain? Actually, benda tu sering terjadi dekat Syain semua. tak dengar Syain? Hmm, Actually tak benda dengar, tak tu dengar. Last sikit, last sikit, apa? last sikit. Kat last sekali, last sekali. Tak Okay, dengar, okay. tak dengar, tak dengar. Okey. Faham, okay. Last sekali. Okey. Uh, 3, 2, 1, action. alright. Macam mana Actually, Syain? uh, Mm. actually Macam mana benda tu? ni always berlaku dekat kalangan kita. Macam kita tidak dapat elakkan benda tu. Kan. Yeah. Bila pula raya puasa pertama, engkau pula macam rasuk-rasuk ayam bangun-bangun. So bangun lambat lah. Pasal biasa puasa Betul. pertama. Lepas tu Syain? Akak ada pengalaman tak bangun lambat tiba-tiba masa nak makan tu, azan. Aduh, bangun lambat kau tahu. Aku ingatkan pukul 5.30, rupanya pukul 6. La ilaha illallah. Yo. Rupanya Oh pukul my 6. Aku god. pandang langit, aku pandang diri aku balik. Macam tu. Tapi akak tak puasa sayang ya. Akak bukan tak puasa ya. Jahat ya korang ya. Kalau kau anggap korang akak tak puasa ya. Yang macam tu ya. Akak puasa sayang. Syain puasa hari ni Syain? Alhamdulillah puasa. Puasa yakin Okay, kalau akak Okay. pun puasa juga. Of course lah akak puasa. Of course akak Kalau puasa. korang yes, kalau korang yang penonton ni korang puasa ke tidak? Ha? Ke korang bangun lambat juga macam akak? Dulu-dulu lah, sekarang akak bangun awal kot. Cuba korang komen macam mana korang punya first day puasa ni. It's good or not? By the way, bye-bye. Bye-bye Syain, jom kita bye-bye kat diorang. Alah, bye-bye. Bye-bye Jangan lupa everyone, puasa. bye-bye. Yes, betul. Jangan lupa puasa ya. Okay, satu. Kita kena improvement lagi ni. Sabar ya. Okay. Okay. Nombor 2. Assalamualaikum dan salam Sabar sejahtera. Syain, sabar. Kita minum air di pagi puasa. Okay. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak Belum. dugong semua. Oh my god, Assalamualaikum ya. Kembali bersama kami Syain dengan Akak Jena. Jena pula dah. Syain, kita tengah buat apa ni Syain? Tengah apa? Kita tengah bersantai di dalam bilik. Menunggu buka Betul. puasa. Betul? By the way, untuk hari kedua ni macam mana pula Syain? Untuk 30 hari 30 ragam Ramadan ni. Ragam kedua Apa? ni, adakah benda ni terjadi ke akak juga? Cuba akak baca ragam Oh. kedua ni. Apa ragam kedua tu? Peminum air di pagi hari? Oh my god. Benda Syain ni pernah ke Syain? Syain tak pernah. Syain tak Kawan pernah Syain Akak pernah sayang. Kau Syain pernah? Kawan Akak Syain pun pernah. Akak pernah. Macam mana pengalaman Akak tu? pernah sayang. Macam akak cakap lah masa episod pertama, akak bangun pukul 6 sayang. Ya? Akak bangun pukul 6 tu, akak minum dulu. Ambil wuduk Baru sambil menyelam minum air. Ya, akak minum dulu air tu sayang, bawa akak tengok langit. Ya? Kalau biasalah budak-budak zaman dulu. Sekarang tak ada lah, sekarang tak ada. Akak jadi orang yang baik ya. Akak masih puasa lah untuk hari yang kedua ni. Korang jangan main ya. Syain masih teguh lagi ya berpuasa. Teguh lagi. Teguh berdiri. Yes. Yes. By the way, korang puasa ke hari ni semua? Korang jangan tergoda dengan outfit akak. Akak pakai tutup aurat kot. Kau macam-macam Syain Akak tak buat benda-benda larah macam tu. Okay. By the way, jangan lupa ya stay tune dengan kami untuk konten-konten yang akan datang
bersama Kak Syain. Okey? Bye-bye. Bye-bye. Bengok. Macam mana kita buat ni Syain? Tak apalah. First Why kau tak hentam je? apa. Kita hentam je lah kita hentam je lah. Okey. Memboros di bazar Ramadan. Okey. Okey, Syain nak ni ke? Syain Akak. nak buat intro ke? Okey, Kak. Hey guys. Sorry. Assalamualaikum semua. Bersama Kak Jenab dan Syain Assalamualaikum guys. untuk 30 hari, 30 ragam Ramadan. Untuk hari ketiga ni macam mana pula Syain? Apa yang ragam kita cuba sampaikan hari ni? Tapi ragam ni takkan akak ke you buat semalam? Dia macam ni Syain ya. Kadang-kadang kita bukan nak kata apa. Kita tak boleh nak salahkan setan sebab setan dah akan tangkap kan. Sepatutnya setan tu dia sendiri. Ya betul. Yang setan tu kita sendiri sayang ya. Jangan nak baik-baikkan setan lain. Okay. So jadinya kita punya ragam untuk hari yang ketiga ni adalah memboros di bazar Ramadan ya. Ramai di luar sana yang boros ya selalunya ya. Dah lah miskin, boros pula tu, bank Betul. account ada RM10, lepas tu beli makan macam kau T20, macam tu Beli pula. makanan macam kau perut tu tonggas. Ya. Besar-besar. Akak faham kau pula makan, kalau boleh kiri kanan atas bawah, kalau boleh nak martabak lah, roti john lah, belum lagi tofu fal lah, ayam goreng, mi goreng. Betul. Tak habis tolak kat orang tepi. Betul. Lepas tu tak habis buang. Kan membazir tu. Di bulan Ramadan kan kita kena buat ibadah. So jadinya kamu janganlah membuat dosa dengan membuang makanan. Tapi lainlah kau orang ni macam akak yang makan habis walaupun beli banyak. Betul tak? Betul. Akak makan. Akak duduk sejam kat situ tau. Yeah. Walaupun kulat-kulat nak makan dia. Nak habiskan tu. Kulat-kulat tau muka. Ya. Menyesal sebab beli sebanyak kan. Beli-beli sikit macam tak puas kan. Beli banyak pula macam riak. Lama. So macam mana korang? Korang boros tak dekat bulan puasa? Masa bulan puasa? Kalau korang boros berhati-hati sayang ya. Hati-hati. Jangan beli Yes. air jagung, air nyo. Jangan beli air coklat lagi. Kau apa? Minum air ke nak buka kedai? Air pula 5 jenis. Minumnya satu je. Yang lain dia buat apa? Sedekah katanya. Sedekah dekat siapa? Dekat sampah. Okay. Alright guys. Okay. Terima kasih sebab Akak rasakan Syain kan? Ya. Akak rasa Syain, kita jangan buat intro. Kita jangan buat outro. Biar macam okay, nanti akak akan edit video tu. Akak akan macam part-part yang macam part lawak sikit tu akak mungkin atau macam tu ataupun akak buat macam akak belakan kita and then buat macam soalan macam korang puasa ke hari ni macam mana korang boros ke hari ni macam tu. Untuk nampakkan macam kita tak janggal. Okay. Sebab akak dah pening ni. Okay, air putih jadi air istimewa. Okay, tapi kita punya ragam ni adalah air putih je lah Okay. Okay. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama Kak Jenab dan Syain untuk ragam kita pada hari ini ya. So Syain, macam mana ragam kita pada hari ini Syain? Adakah lagi teruk berbanding hari yang lepas ataupun dah ni dia macam light je? Macam mana Syain? Is light for me lah. Tapi benda ni akan dia actually kita akan buka phone lepas tu kita akan cari air putih. Lepas tu kita cakap terliur je. Lalu ke FYP kan air putih tu. Lepas tu sejuk pula tu. Biadab kan FYP kan. Masa bulan puasa kan. Dengan ASMR-nya kepala otak. Kan. Jahat tak. Bukan apa. Masa bulan puasa, masa hari biasa, air putih rasa macam air biasa je lah. Bila bulan puasa, air tu macam air apa? Air tu paling istimewa ya. Air putih tu ya. Paling istimewa kat situ. Ya. Air Evian. Ya, macam Evian punya air kat situ ya. Last minum air Katira. Macam mana tu?
Macam mana tu Syain? Ha? Tak Hai, tahu. akak pening lah benda-benda macam ni. Kenapa korang suka macam ni dan kenapa kita macam ni juga? Betul. Cuba korang Sebab komen kat bawah tu. Kenapa? pelik kan? Semua sama. Kan semua sama kan? Ha. Okey, kita dah diam ni. Tak tahu. Kau tahu tak tadi video 2 minit ni kenapa 1 minit 31 saat? Kita kenapa ni Syain? Tak tahulah weh. Tapi kau Okey. buat je lah. Buat je lah mana ada. Okey. Yang nombor 5 ni iman lemah. Hmm. Lemah iman lah. Ya, okey. Iman. Hmm. Alright. Okey. 3, 2, 1, start. 30 hari, 30 ragam bersama akak Jenab dan Syain. So Yeah. Syain, untuk Yo. hari ni macam mana pula kita? Ya? Semalam dah iman lemah. Eh. Salah. Sekali lagi kak. Pokok betul. Okey, lagi sekali. Okay. Okey. Assalamualaikum semuanya. Selamat berpuasa sayang ya. Dah hari kelima dah kita puasa ni. Hey. So, Syain, macam mana Syain Yeah. 30 hari 30 ragam kita ni? Ha? Macam mana? Untuk hari kelima ni macam mana pula Syain? Apa pula kita punya ragam yang akan ada pula ni? Ragam Hmm. kita yang ni sepatutnya duduk nombor 1. Sebab apa? Yes. Dia combinekan semua ragam yang kita ada sebelum-sebelum ni. Yes. Betul? Iaitu iman lemah. Apa tu iman lemah? Iman lemah? Bagi akak? Kau lemah iman ke, Syain? Ya Allah, bukan. Oh, Okay, bagi akak bukan iman lemah tu apa? Okey, lemah iman ni maksudnya macam engkau ni susah nak macam mana cakap engkau ni kalau nampak sikit je, nampak benda something yang happening ke yang macam membungkau mata ke, kau terus lemah iman. Oh, FOMO Macam tu. lah orang Ya, cakap. FOMO lah. Yes, macam jumpa jantan-jantan handsome lalu kan masa bulan puasa kan. Kau macam, ya handsome-nya. FOMO. Tak boleh macam tu. Kita kena jaga mata, kita kena jaga mulut, Ya, kita jaga betul. telinga, Ya. jaga hidung, jaga kaki, Yes. jaga keluar. Bukan. Kenapa kau tak sebut jaga satu badan je? So kalau korang macam mana? Lemah iman ke tidak? Ha? Kalau akak lemah tau. Lemah tengok akak ni sebenarnya. Sebab akak terlalu cantik. My God. Lemah lutut. Yes. Syain cantik hari ni. By the way akak baru nak puji kau Syain. Oh Dah my 5 episod ni baru ni akak puji kau. God. Pada baju aku sama je kak. Kan kita hijau kan. Kita matching belum puasa. Hijau. Hijau. Jangan Okay, sampai settle. tiba-tiba apa ni? Kejut aku. Okay, settle. Dah 2 minit lah. Sampai. Terpaling penat puasa. Okay. 3, 2, 1, start. Hey guys. Sorry akak ya. Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan akak bersama Syain juga ya untuk 30 hari 30 ragam Ramadan ya. So jadi untuk yang keenam ni macam mana Syain? Macam mana ni? Ya? Akak rasa macam dia macam menghina akak lah tapi itu macam nak kata cakap dia kan ikut individu. Betul. Okay, terpaling penat puasa. My God, benda ni sering berlaku masa time Syain kecil. Yes. Macam ni dalam situasi masa tu, Syain masa ni, Syain bergaduh dengan pak saudara Syain. Cakap macam ni. Pak saudara Syain tak puasa time tu. Dia minum depan Syain. Syain pula depan melantang dekat apa depan ruang tamu tu. Cakap, "Pajak! Macam bau lepas perang kan Syain kan dia punya penat kan. Macam kena dera. Aduh. Ya, bau tak minum air dalam 5 jam. Dia punya haus tu akak rasa kan. Sebali tu juga akak nak minum. Ya, kalau boleh nak rendam kepala dalam tu. Itu yang akak stres tu. Betul. So kalau korang macam mana? Korang okey tak masa bulan puasa ataupun korang sebenarnya penat juga macam kita orang. Kalau kita orang penat tu sebab kita kan perempuan. So kita penat sikit lah. Kalau korang macam mana? Okay. Ini settle. Okay. Aku nak intro pula.
Uji iman. Okey, kali ni, Syain lah buat uji iman. Uji iman, Syain buat intro. Kejap. Okey, Uji iman waktu as puasa. Okey. Okey, betul. sekejap lagi sekali. Dulu, sabar. 3, 2, 1, start. Assalamualaikum busyuk-busyuk semua. Bersama Syain dengan Akak Jana. Harap Hai kalau hai, tak all. harap kalau tak bosan dengan kita orang eh. Okey. Yo. Dah hari Okey. ke-7 tak dah bosan. Kan. Okey, hari ni kita akan cakap pasal uji iman waktu puasa. Woo. Uji iman ni Mm-mm. kind of same with iman lemah, tapi uji iman ni like berdasarkan POV daripada orang lain, macam benda lain. Ya. Betul? Ah, okey, dia Uji iman macam ni tak semestinya Syain, dia tengok makanan dia terus ya, diuji, bukan. betul. Kadang-kadang perangai manusia pun kita diuji ya. Ya. Kadang-kadang kebodohan dia orang ni kadang-kadang, pekat juga. Tapi terpaksa akak Ah, sebut ya. Ya ah. Allah, berosanya aku. Macam mana Syain tu? Macam mana? Kebodohan dia orang tu tinggal dekat neraka kot. Ha. Astaghfirullahalazim, tak baik. Tapi biasalah bulan puasa kan bulan menguji kita punya kesabaran, Betul. iman juga. Ah. So, kita sebagai manusia ni macam mana Syaini? Adakah kita kena bersabar dengan ujian tu ataupun kita kena rembat muka orang tu? Kita kena bersabarlah sebab bulan puasa ni bulan yang mulia. Jadi kita kena banyakkan berzikir, banyakkan buat pahala. If korang Hmm, macam betul-betul memang tak tahan dah time tu, korang tutup mata, tepuk dada lepas tu berzikirlah. Okay? Right? Ingat Allah. Allah ada. Allah ada with you Okay? Okay. betul-betul Tuhan ada tetap dengan kita sayang ya. Ya. Walaupun apa pun jadi ya. Tak kisahlah kau Ya. beragama apa sekalipun, Tuhan tetap akan ada dengan kita. Okey sayang-sayang semua, cium sikit. Muah. Nah. Okay, Ailio. Okey. Ah, kita nombor 7. Oh, nombor 7 ni plastik hitam. 8. Okey, Shine lagi. Let's go. Okay. Okey, 3, 2, 1, start. Assalamualaikum busyuk-busyuk semua. Bersama Syain lagi dengan Akak Jen. Hiya. Okay, hari ni ragam kita apa Akak Jen? Hari ni ragam kita ni agak lain sikit. Baru kita borak semalam pasal uji iman kan? Hari ni dia macam uji iman akak. Ya? Kesabaran akak sebenarnya. Ini salah satunya contoh yang menguji iman akak sebenarnya ya. Okay. So pada hari ini kita punya topik adalah Plastik plastik hitam. hitam. Yes. Yeay. W. W, the plastik hitam. Masuk akak W untuk orang-orang tu. Okay. Ha. So, Syain, macam Ya. mana Syain? Untuk plastik hitam ni Syain. Syain faham ke plastik hitam ni macam mana? Maksudnya orang tu tak nak puasa dah tu hari tu tu. Dia Oh, makan kalau makanan plastik tak hitam tak ada puasa lah. Macam tu lah. Oh, kenapa dia tak nak puasa Syain? I don't know. Maybe dia orang tak cukup iman kot. Dia orang kena kahwin Oh, dengan orang Nabi Iman. Baru cukup iman. so maksudnya kalau dia dah berkahwin, kalau nama bini dia Siti Aminah, dia kena tukar nama Siti Iman kali. You kot. I don't So know macam but mana? macam tu Tak kalau lah. tak kalau tak puasa sampai pukul berapa je saya, sampai pukul 7. Tak kalau kau tak boleh tahan sikit, ha? Kan. Itu pun apa yang susah sangat. Kau bangun-bangun pun paling-paling pukul 8 Lepas tu kau buat kerja-kerja sikit pukul 7 apa, pukul 1 tu kau dah macam dah solat Zuhur segala bahagai kan untuk orang Islam kan. Betul. Ha. Lepas tu petang tu kau dah boleh merewang dekat bazar. Betul. Ha. So apa Betul. yang susah sangat kau nak puasa kejap sayang? Apa yang susah sangat? Kadang-kadang yang pasti hitam ni pun bukannya kerja buruh pun. Betul. Yo. Macam pelik lah. Budak kecil Kan? pun boleh tahan puasa sehari. Apatah lagi Yo. kau yang dewasa tua bangka. Ini dah berbulu Kan? dah. Dah bulu atas bawah cantik. Ah. Takkan itu pun kau tak boleh nak berpuasa sayang. Berapa jam je? Paling-paling pun sampai 7.20 sayang. Itu pun susah ke nak Betul. puasa. So korang kena puasa tau. Pasir hitam tu kalau boleh dalam tu belilah makanan-makanan untuk berbuka puasa. Bukan untuk kau melantak time tu juga ya. Bodoh je kan. Kan? Akak gerur macam ni tau. Akak rasa sepak muka dia orang. Hmm. Okay.
Ini macam improvement sikit kita. Kedekut pada Alright, bulan alright. Ramadan. Okey. Kedekut pada bulan Ramadan. Okey. Okay, aku je nak start. Kejap Syahina, ada orang call akak. Kejap Syahina ambil makanan. Oh, boleh. Oh, mana? Hello? 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 Ah, aku terkeluar game ya. Celaka betul. Baik dia terima QR ya. Kalau dia tak terima tadi, akak suruh turun balik jual badan. Tak payah, Kak. Tak payah. Nanti Kak Time tu Syahid juga dah akak tahu. Suruh Syahid je. Kecuba badan. Tak payah, Kak. abang nak patung. Dia cakap macam, bang, Kejap. dah patung. Shine okey ke tengok video akak tu? Maksud akak video adik akak tu? Okey. Kenapa? Okey kan? Okey. Akak nak tahu Okey. Takkan feedback sebab akak akak takut ke? Tu takkan hmm? akak ke? Bukan adik akak ke? Adik akak lah. Maksud akak okey tak? Video-video macam tu kalau akak dengan adik akak buat selalu. Hmm, okey je. Akak sesuai kot Sebab main akak macam tu. tapi kalau lagi bodoh akak tak biasa sangat sayang. Takut suara lain keluar.
Okey, kejap. Mana tadi? Kita kat mana tadi? Okey, kita dekat nombor nombor apa tadi? Oh, 9, kedekut pada Kedekut bulan 9. Ramadan. Okey, kedekut. Mhm, okey. Oh, kedekut pada bulan Ramadan, lepas tu beribadah pula tu. Ya Allah. Sabar jap. Okey. Okey. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kita punya segmen 30 hari 30 ragam Ramadan dan bersama Akak Jenab dan Syain sebagai tetamu kita pada hari ini pada episod pertama lagi. Oh my god. So yeah, Syain. Ya, Untuk yang ke-9 ni macam mana pula Syain? Kita punya ragam ni, ya? kita punya ragam ni macam ada kaitan lah dengan berboros apa semua. Dia negatif juga. Oh, Ya. kan. Kenapa bulan puasa ni sepatutnya positif tapi kenapa banyak ramai yang negatif ni? Aku tak faham. Siapa yang Dia setan sebenarnya ni? kita yang setan sebenarnya. Patutnya kita masuk neraka. Oh, betul. Kan? Sepatutnya bukan setan disetankan. Kita yang patut disetankan. Betul. So jadinya yang pertama ni, yang pertama pula, yang ke-9 ni, apa kita punya ragam ni? Kedekut pada bulan Ramadan. Ish. Astaghfirullahalazim. Tak Apa yang kau bagus. Yes, apa yang kau kedekut sangat pada bulan Ramadan ni sayang? Ha? Ada setengah orang, maybe lah. Maybe. Mm. Mm. Sebab dia berbeli banyak sangat kot kan. Lepas tu dia tak nak Mm. share makanan dia dekat keluarga dia. Sebab dia cakap, aku suka benda ni, aku tak nak share kat orang. Tak boleh. Oh. No, no. That's a big no. Okay? Mhm. Lepas tu, apa lagi macam kedekut. Dia Macam kedekut bukan setakat makanan je Syain kan. Kedekut dia. tu macam, um, apa salahnya kau bersedekah, ya? Ah, Bagi orang makan. Lepas betul. tu, apa, sedekah kat masjid. Tak perlu nak kedekut sayang. Apalah Macam setakat bagi RM1 zakat je. pun. Ya, RM1 tu pun dikira sedekah sayang. RM10 pun dikira sedekah. Tak payah nak malulah bila orang kata, takkan sedekah macam tu je pergi mam." Tampar Pergi kau. mam je lah sayang, pergi mam je, okey? Sebab apa, sedekah tu dia tak tengok kepada kau punya kuantiti, kualiti duit kau, dia just tengok kau punya keikhlasan, betul tak Syain? Betul. Keikhlasan dari diri tu sendiri. Berapa banyak kau bagi pun tapi kau tak ikhlas, dia kira riak juga. So, jangan kedekut sayang ya untuk bersedekah ya, memberi ya. Itu kan Ya, salah satu betul-betul. kita punya, apa nak dipanggil Syain? Iman. Amal ibadah. Amal ibadah. Yes. Yes, Lupa. slay. Ya, akak pun lupa Slay. ya. Aku bukan lupa, akak lupa nama dia tu. So jadinya jangan lupa bersedekah dan buat benda yang baik-baik ya sayang. Jangan kedekut ya, cium sikit. Muah. Wah. Okay, ke-10. Okey, Boleh buat sampai ke-10. 15 tak? Nak buat sampai 15 ke? Oh, okey sikit. Boleh, boleh, Kan? boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. So esok kita buat 15 hari lah kan? Okey, okey, Mm-mm. boleh, boleh, boleh. 2 hari je, senang kita. Ah. Tapi esok tu Syain Okey. boleh lewat juga tu. Boleh, boleh, tak ada masalah Syain sebab akak free untuk 3 hari ni. Jangan risau. Ya? Begitu je bila kau dah Kat balik. sini Okey, ke-10 ni beribadah. Baru kita buka pasal kedekut tadi. Dah beribadah pula dah. Okey, Syain ni Syain punya lah. Syain ni. Alright. Intro. Okey. 3, 2, Assalamualaikum. 1, start. Okay. Sabar, Assalamualaikum. sabar. Kan. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum busyuk-busyuk semua. Bersama dengan Syain dan Akak Jana. Oh my god, hi all. Selamat Ramadan. Alright. Sekarang ni kita dah ke hari ke-10 berpuasa. Oh my Oh my god. god. Pejam celik dah hari ke-10 kita Ha. Betul tu. Okey, Syain, apa yang kita nak bentang kepada kita punya penonton setia di luar sana yang menunggu kita punya Ah. update? Okey. Dekat dalam bulan puasa ni, kalau kita puasa saja tak cukup lengkap. Okey, orang cakap macam tak cukup kota. Kita kena Mhm. beribadah. Badak. Yes. Yeah, slay. Kalau korang puasa So, tak macam mana? solat, mana boleh Mhm. macam tu? Mhm. Betul tak Kak? Betul. Kalau dia macam mana nak cakap Syain ya, bila kau puasa tapi kau tak solat, dia macam kau buat rumah, kau buat bumbung je sayang, tiang tak ada, macam mana tu? Ya. Tiang Ha. agama. Let's go.
Takkan rumah kau tergapung pula kan? Mestilah Kan? macam nak buat rumah kena ada tiang, kena ada apa bumbung, nak kena ada simen, nak kena ada itu. Betul. So jadinya bila kita beribadah ni itu adalah satu lengkapan untuk kita punya membina apa panggil? Ah inilah silaturahim bersama Tuhan, macam tu. Hmm. Betul, Betul betul, kakak betul. cakap Syain? Kakak Betul. pula tahu? Okey. Tak, betul, betul. Jadi Betul korang, kan? if Okey. korang puasa, macam contohlah korang banyak tinggal solat apa semua, time bulan puasa ni lah kita nak gantikan semua Kan. itu. Jadi sebab dia Betul? pahala dia berkali ganda lipat. Okay, jadi Betul? guys, jangan lupa solat, jangan lupa berzikir juga. Jangan lupa Betul? yang Allah always with us. Okay? Betul? So, jangan lupa beribadah atas sayang. Cium sikit. Mwah. Okey, saya tahu. Okey, 11. Tahan ketuk ni aku. Yang kentut ni okey, Syain lah. Akak lah, Akak. Okey, 3. Okey, 3, 2, 1, action. Hello guys. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Akak Jenab dan Akak Syain. Lah, jadi akak kau Syain ya? Ya, Kak Syain ingat. Aku tua. Bersama kami dalam rancangan 30 hari 30 ragam Ramadan ya. Untuk hari yang ke-11 ni, akak rasa macam family sangat lah. Dia punya dia punya ragam ni, dia macam zaman-zaman budak-budak kecil dululah akak rasa. Apa kata Syain? Betul, betul tu. Syain pernah buat benda ni. Kan? Apa namanya tu Syain? Ragam kita pada hari ini? Tahan kentut takut batal puasa. Oh my god. Kau tahan kentut untuk Ya. kau takut ragam apa kau takut kau batal? Ya. Ha? Pula dah. Macam Betul. mana tu Syain? Macam mana Jadi boleh tahan tu? Mm. dah lah 3 hari betul-betul tahan tau. Lepas buka puasa baru betul. 3 hari Masa tu. berturut-turut kau. 3 hari Ya. berturut-turut kalau akak tu dah berkerut muka. Tak macam ni. Okay, masa tu dalam darjah 3 macam tu lah. Okay, kita Mhm. tersalah anggap yang kalau kentut tu batalkan puasa. Padahal batalkan solat. Batalkan wuduk. Okay. Lepas Hmm. tu, aku macam dah cuak dah kan. Okay, kita Hmm. tahan kentut. Daripada takut batal puasa. Lepas tu dalam 3 hari tu aku sakit perut kan. Actually lepas Mhm. buka puasa tu kentut je. Cuma masa hari ketiga tu macam tak tahan sangat. Tu Mhm. cakap dia Ustazah. Kita tak boleh puasa lah pula lagi. Kalau ketuk kan. Mana ada. Siapa cakap macam tu. Bodoh betul. Mesti ustaz aku kata, "Apa benda nak murid aku sebenarnya ni ya? Lain betul dia punya pemikiran." Macam ustaz aku Yeah. nak sebut ya. Dia punya macam dia punya terkejut tu kentut pun boleh batal puasa Kau tak kena tu. Akak Sangat pula jadi rare ya. membuang angin. Kalau akak buang angin, tak aku beberapa kali batal puasa Tu sehari tu. betul. Ha. Takkan aku Pasal dah kentut mata tengah sahur tu, kepot. Kau tak bodoh. kena tu. Yeah, betul. Jadi, Agak lain Syain untuk kita punya segmen yang kali ni Korang rasa korang pun macam tu juga ke? Yang kat luar tu memang tahan kentut aku akan rasa batal ke memang bagi hampir korang dulu? semua orang ada pengalaman. Kan macam ada Yeah. mindset macam oh ni kalau tahan kentut ni mesti batal puasa. Tak pun korek hidung. Oh my god. Betul. Kan sama kan? Korek hidung pun you orang ingat batal puasa kepala dia. Aduh. Okay. Aku cepat Okay. barang. Okay. Ni cepat badan Yang ni. Okay. Syed tengah makan ke? Okay. Syed kunyah lu habis tu. Lepas tu bagi Dah. tu Puyan Okay. Okay. My God. Hey guys. Assalamualaikum. Bersama Akak Jenab lagi dan Syain pada hari ini. Dalam segmen kita 30 hari 30 radam. 30 radam. 30 ragam Ramadan. Aku tersasun kau. Dari ke Okay. sebelah ni aku tersasun. Sebelah ke 12. 12 ni? Ada 12 kak. 12 kau tengok. Akak dah Sorry. Akak takut. tak tengok skrip sayang. Sorry sayang. Okay. Macam mana Syain? Kita punya ragam yang ke-12 ni Syain. Ragam yang ke-12 ni describe kawan kita kot. Ni si Watah. What? Dia pula jadi cepat marah.
Aku dah cepat Macam marah mana tu? tau. Ha, macam mana Syai'an? Apa kita punya ragam untuk kali ni? Okey, ragam ke-12 adalah cepat baran. Kita tak tahulah macam mana boleh cepat barannya. Baran. Ya, Ya. dekat bulan puasa ni. Maybe panas kot. Apa yang kau baran sangat, apa yang kau Ah. rengsek sangat kepala otak kau tu, yang baran sangat tu. Akak faham ya, manusia tak semua sempurna. Kadang-kadang kebodohan tu dia tak boleh nak disimpan. So kau jangan baran dengan dia. Betul. So nak buat macam mana kan? Dan memang baran. Akak pun Betul. kadang-kadang baran juga dengan orang ni. Tapi itulah, sebab kata orang kan itulah uji iman kita ya. Ya. Hmm. So macam mana Syain? Kalau baran ni memang memang akan kena marah ke macam mana? Tak sure. Tapi macam atas orang juga kan. Dia Ya cepat atas orang baran. juga. Hmm. Mm-mm. Tapi baran ni tak baik sebenarnya sayang ya. Betul. Kau Kita dalam bulan puasa puasa-puasa. ni, ya betul, dah puasa-puasa. Lepas tu, Lepas tu cepat baran. Apa benda sih? yo, Lepas tu kau cepat pokok. baran. Marah pula tu. Kan tak kena sayang masa bulan Ramadan kau nak marah. Sabar sayang. Itu namanya sabar. Ya. Sabar itu besar. Ya ilah ilah aku jadi ni pula dah. Ustazah. Boleh tukar Ha, nama Ustazah sejadi Jenab. ya Ustazah Zainab akak dah boleh pakai pulda lepas ni. Sejadinya korang jangan barang-barang sangat tau. Akak faham kadang-kadang kat traffic light tu macam ada yang akak malah sebut sebab belum puasa sayang kan. Ada yang Ah. ada yang bang tu dia lupa nak bagi signal. Maafkan dia sayang. Bila belum puasa kan kadang-kadang otak tak berfunction kan. Ya. Ataupun dia memang tak guna otak dia ataupun otak sebenarnya dia dah jual. So jadi Ya. kau kena sabar. Jangan baran sayang ya. Jangan baran. Okay. Ha. Siapa cepat baran nanti Oni pergi rumah dia. Siapa Oning tu? Kak kenal ke Syain? Kena. Oh Kawan saya kenal. dekat universe lain. Oh, Nanti dia nanti Kak jumpa dia. dia joget depan rumah korang cakap ku coba Jangan ya. Jangan ya. Itu adalah satu benda yang tidak baik ya. Semua ya. Okay. Settle ya ni. Semua video kita atas 2 minit lah. Bawah 3 minit. Okay ni. Okay. 13. Apa minit lagi? Oh, ni macam mana nak macam mana kan nak ni singkatkan dia ni. Yang 13 ni. Okay, dia tak apa je cakap full pun. Sebab macam banyak sangat. Tak. Kau kita nak shortcut sebab dia macam lagi beberapa minit nak buka pos datang bulan. Pernah tak Ke terjadi? macam ke datang bulan je. Tak apa. Syain bagi tahu macam ni je. Okay, Syain lah. Okay, Syain ni intro Okay. 3, 4. Assalamualaikum guys. Welcome back with us. Akan Jainab and Syain here today. Yes. Today. Jadi, ragam kita yang ke-13 adalah perkara ini terjadi kepada wanita, Kak. Yes. Pada wanita kan betul? Betul. Lagi beberapa Selalu je dekat wanita. Ya. Kita nak buka puasa dah. Tiba-tiba datang surprise. Pap. Datang bulan dekat situ juga. 5 minit lagi. Time tu juga dia bagi kan? Berapa minit lagi? Datang bulan pula nak time buka puasa. Memang sakit hati. Yo, sakit hati yo. Seharian puasa. Kan, time seharian tu tak nak pula kau keluar. Time nak buat buka-buka time tu juga kau menggeledik nak keluar. Sakit hati macam sakit hati Allah, aku. ferasnya aku. Time tu memang sakit hati, memang sakit kepala. Time tu rasa macam nak tumbuk orang macam tu. Tapi bagi akak lah kan, kalau perempuan memang semua akan mengalami benda-benda macam tu kan sayang kan? Betul. Macam tak lari daripada benda tu. Ya, dia macam normal thing kan? Masa bulan puasa kan kita kan dia macam terkejut tapi macam normal je ni. Macam tu. Betul. Oh my god. Kalau korang macam mana? Macam tu juga ke sayang? Ke korang lepas habis puasa baru macam tu? Kalau macam tu yang Cukup the best. Kan, tu best tau berpuasa penuh. Okay, settle yang ni. Yang second, yang 13 ke 14? 14 ni macam FOMO sikit lah. Dia FOMO. Sebab bazar dia akan cari makanan yang sebenarnya bazar tu
Bukannya makanan tak ada pun ada je, cuma diorang FOMO sebelum puasa. Betul Okey, tak? Kakak, kan kita nak tak ada FOMO? Tak FOMO payah FOMO FOMO FOMO. FOMO, okey okey. Okey, Syainah Syainah, 3, Dah. 4, 3, 4. Okay. Assalamualaikum guys. Welcome Hello guys, back with us welcome back. today. Kakak Jana and Syain Today, here. Ya. Hari ni dah hari 14. Dah 2 minggu kita. 14 dah kita punya segmen. Dah Kita 30 dah. hari 30 ragam ni, dah episod 13. Kau dengar 14. Kau dengar baik-baik dah Okay. 14 tau. Okay. Teruskan. Hari ni akak puasa. Of course puasa. Oh Ya? my god. Of course akak puasa sayang. Tadi pergi Penuh lagi. pasar tadi akak beli apa je apa? Akak beli tepung pelita sayang. FOMO akak FOMO akak. Astaghfirullahaladzim, mana ada FOMO? Taklah, sebab kalau bulan puasa ni, tepung pelita menjadi salah satu makanan yang paling viral. Jadi ramai orang Kan? beratur. Padahal tepung Kan? pelita kedai orang lain pun ada. Kenapa Kan tempat masa tu masa juga? ya. Ha. Time tak puasa ada je tepung pelita, tapi kenapa kita tak cari? Kenapa time bulan puasa je kita cari? Apa masalah kita sebenarnya ya sebagai seorang manusia ya? Iman kita tak kuat tu. FOMO. Macam yang hari-hari masa Hmm. time hari kelima kita tu. Mhm. Tapi yang ni lain sikit Wah, tau. Yang ni lain kita sikit ke lah ni. arah macam faham tak? Kita padahal tak perlu pun benda tu. Tapi kita macam FOMO kan. Kita macam, aku nak lah benda ni viral. Kita Kan? beli, kita Memang beratur. kena beli juga time tu kan. Like Ah, kalau tak beli ni tak lengkap puasa kita macam tu. otak dia padahal makan melantak nasi je. Kan? Itu pun Tak kau habis. letak dalam peti ais. Makanya bulan Betul. depan. Uh-uh. Aduh, Jadi macam guys, mana korang ni? what is your favorite food in bazaar? Okay. Betul? Apa Tapi favourite food korang sebenarnya? benda tu tak, korang tak payah beratur pun. Benda Dan tu korang rasa ni FOMO ke kalau akak beli tepung berita tu sayang? Akak rasa tak FOMO. Tapi taklah tapi gurau je tadi. tak dinafikan lah, tak dinafikan lah sayang ya. Okey, 15 pula. Alright. 15 ni agak pening sikit macam mana ni? Okay, macam ni. Akak tahu kan macam pukul berapa ni nak pukul 7 dah ni? Macam tu. Berapa jam lagi Ah, pukul 7 tahu tak? Iya. nah, Kata. tahu. Yang sharing. Lepas tu akak macam ni. Hari tu akak cuti. Tiba-tiba kalau akak cuti, akak duduk mengangkang dekat rumah je. Lepas tu aku macam akak tengah berehat-berehat, tiba-tiba azan ingatkan maghrib dah. Hmm, Macam tu okey, lah. boleh. Okay. Okey. Akak intro. Okey. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama kami, Akak Zainab dan Syain untuk 30 hari 30 ragam Ramadan. So jadi untuk hari ni, akak rasa macam ini agak mencabar akak ya masa-masa kecil dulu ya. Sebab bila masa macam mana akak cakap kan, bila kita balik sekolah lah kan, macam sekarang akak kerja kan, bila balik kerja balik awal kan, akak rasa macam bila tak buat something tu akak rasa macam bila nak buka puasa. Betul. Nak-nak kita kalau half day Kan? time tu, Yo. azan Zuhur kita ingatkan maghrib. Hmm. Memang Dah semua aku ingat azan. Azan ya. maghrib ya. Kecuali Ha. subuh je Azan lah. Zuhur, maghrib, asar dah maghrib. Pula dah 2 kali maghrib aku. Tu Dah kata. tak lama dah masuknya tu ya. Ha. Akak pening ya kadang-kadang ya. Macam Kena bawa pergi jumpa bukan bukan doktor. bukan apa Syain. Kadang-kadang kita baring-baring kan tiba-tiba terlelap kan. Tiba-tiba macam bila dengar bunyi azan kita ingat maghrib. Ya, betul. Itu akak rasa kadang-kadang tu menyakitkan hati tau. Nak-nak time kita tengah cuti kan. Cuti duduk dalam bilik Yo. mengangkang kan. Tak tahu nak buat apa-apa. Yo. Tiba-tiba tutup mata sekejap. Allahu Akbar. Dah maghrib. Ambil Dah buka peti maghrib. makan. Tak? Situ-situ Kau tak batal tengok. puasa. Lepas tu jadi macam akak kan masa yang apa? Yang lambat sahur tu. Dah Hmm. makan dulu. Baru tengok langit. Ya. Dah tak kena macam tu. Ya. Hmm.
Tapi kalau macam tu tak baguslah sebenarnya. Dia macam kita tak khusyuklah kan puasa kan. Dia macam macam Kan? dipaksa pula kan. So jangan macam tu tak korang. Janji macam akak, okey? Jadi macam Syain, baik orangnya, bertudung. Kalau Hai. akak tak bertudung sayang, tapi akak tutup aurat macam tu. Aku tutup aurat. Hmm. Yes, akan menghormati bulan puasa ya. Jangan macam-macam akak. Akak pijak muka kau jadi. Astaghfirullahalazim. Jika jadi orang baik. Astaghfirullahalazim. Okey. Okey, settle yang ni Syah. Dah 15 dah ni. Cepat betul kita habis ya. Sebab kepala otak dia dah pukul 11. Okey, kejap. Bagi akak settlekan ni kejap. Okay. Recording akak ni. Mana ni? Okey. Ni dah habis dah kan?